Lepas keluar dari Dewan Bedah, rasa ingatkan semua dah selesai. Tapi hakikatnya perik sebenar bermula selepas itu. Ibu baring di atas katil hospital, tahan sakit sampai tahap kena pegang perut. Setiap kali nak bangun, bergerak, rasa macam perut ditarik. Luka Caesar sakit menyucuk, berdenyut-denyut, sakit rengat datang dengan tiba-tiba. Rasa macam kontraksi semula. Sampai nak pegang baby pun tak mampu, nak menyusu pun kena suami tolong angkat baby. Masa itulah rasa betul-betul trauma. Tak sangka luka selepas bersalin ni boleh jadi sampai seteruk ini. Antara kenapa luka Caesar jadi lambat sembuh dan sakit rengat tu jadi makin teruk ialah sebab luka pembedahan tu diambil masa untuk pulih sepenuhnya. Bila rahim kita mengecut semula, akan datang rasa sakit rengat, makin perik bila badan tu tak cukup tenaga dan juga nutrisi. Kurang rehat, tekanannya emosi serta badan jadi lemah, buat luka kita tu susah nak baik. Apa yang boleh Kak suggestkan ialah boleh ambil polyphenol ataupun Resv. Resv ni dia mengandungi polyphenol. Dia bantu untuk pulihkan luka dari dalam. Dia bantu kuatkan imun tubuh untuk elak daripada kena jangkitan pada luka. Dia anti radang semula jadi. Dia bantu kurangkan sakit rengat dan juga bengkak-bengkak dan juga luka. Dia bantu tingkatkan tenaga semula jadi. Badan rasa lebih bertenaga walaupun baru bersalin. Antara testimoni yang nyata, yang betul, yang Kak An dapat dari customer Kak An, ramai ibu yang share hari kedua ambil Resv tu, luka tu dah mula kering, dah kurang rasa nyilu, boleh bangun sendiri tanpa bantuan, sakit rengat dah berkurang sangat banyak, lebih tenang nak urus baby, nak menyusu dan nak urus diri. Ibu-ibu, luka Caesar ni bukan perkara kecil. Kalau tak dirawat dengan betul, boleh jadi bernanah, terbuka semula luka tu ataupun jadi lambat kering. Antara perubahan yang sangat berbeza, yang sangat ketara, bila mula ambil Resv, bukan je luka tu cepat baik, tapi emosi pun lebih stabil sebab badan tak terlalu sakit. Bayangkan boleh urus baby tanpa bergantung sepenuhnya pada orang. Itu kekuatan yang ibu perlukan masa berpantang. Kalau awak tengah risau tentang luka bersalin ataupun trauma sebab pengalaman lalu, awak layak untuk pulih dengan cepat dan selamat. Klik link di bahagian description ataupun boleh terus WhatsApp Kak An di 018 4076 049. Kak An akan guide cara ambil Resv dan bantu awak untuk pilih set yang terbaik ikut keperluan. Jangan tunggu sakit makin teruk, rawat dari awal, rawat dari dalam.